Assalamualaikum. Nama saya Ramtini Waiti binti Ramli. Saya adalah pengusaha kraft di negeri Sarawak dan saya mempunyai syarikat yang bernama Seri Gedung. Dan saya bermula bertenun pada 2006 dan belajar bertenun di Kraft Tangan Malaysia di Kuching, Sarawak. Pada 2013 saya berhenti kerja dan balik kampung bersama adik saya. Masa tu kita balik kampung untuk menjaga ibu bapa saya yang dah berusia. Dan sebenarnya saya tak terfikir pun nak jadikan Songket ni satu perusahaan saya. Dan pada 2014 saya mula bertenun di kampung, manakala adik saya pula bekerja sebagai guru taska di gedung. Saya mula menerima tempahan dan pada 2015 tempahan saya semakin meningkat dan saya terpaksa mencari rakan-rakan saya dan juga orang kampung untuk membantu saya ketika itu. Ruang yang kami gunakan untuk bertenun tu tak besar dan kami terpaksa berhimpit. Dan saya membuat keputusan untuk buat satu lagi pusat tenun di kampung saya. Saya gembira bila saya dapat membuat ataupun menjalankan perusahaan yang saya buat ni lah. Tapi kadang-kadang saya terfikir, saya juga takut, risau nak uruskan. Boleh ke tidak saya uruskan ni seorang diri? Bila saya mula tertekan, saya bercakap ataupun bercerita dengan adik saya. Satu hari tu saya ke Nadi untuk photostat kerja-kerja saya. Kemudian saya terkejut bila saya lihat banyaknya program-program yang dianjurkan oleh Nadi. Sejak tu saya mula mendaftar dan menyertai program-program yang ada di Nadi. Saya menyertai program kesejahteraan kendiri di mana saya belajar tentang mengurus tekanan yang saya hadapi. Saya ikut kelas webinar, saya ikut saringan kesihatan untuk pastikan saya sihat secara fizikal dan mental. Untuk saya uruskan perniagaan saya. Sebelum ni saya banyak luahkan ataupun bercerita dengan adik saya cara menyelesaikan apa-apa je masalah untuk perniagaan saya. Sekarang Nadi pun ada banyak memberi sokongan kepada saya. Saya pun ada ikut beberapa kelas seperti cara hasilkan visual, membuat video untuk mempromosikan perniagaan saya. Dengan sokongan Nadi, pada 2023 saya memenangi anugerah usahawan terbaik peringkat Sarawak. Dan dengan itu saya telah dibawa oleh Nadi ke Barcelona untuk mempromosikan usaha saya, membawa perniagaan ini ke platform digital. Terima kasih Nadi kerana telah membantu saya dan banyak memberi sokongan kepada saya serta memberi panduan untuk saya menguruskan perniagaan ini. Mungkin sukar untuk saya berada di sini tanpa Nadi. Terima kasih Nadi.